Santai Dusun. Okay, ni baru aku nak review Santai Dusun ni. Dia punya campsite. Campsite dia memang besar gila. Tapi salah satu campsite yang aku rasa aku puas hati lah. Tempat dia memang menarik. Dia rasa lah suasana kampung tu sebab dia banyak pokok buah, banyak gila. Ada manggi, ada rambutan, ada durian, ada langsat ke ataupun duku lah. Dokong lah, tak sure. So ni dia punya counter untuk kopi dia. Ni dia punya reception punya tempat lah. Lepas tu dia ada sediakan tempat untuk kopi. Yang ni dia bancuh siap-siap kopi. So boleh ambil je. Anytime nak ambil, free. Kopi kampung. Sebenarnya serbuk kopi ni memang depa sendiri yang punya. Depa jual. Ni kalau nak beli durian, sekilo RM5. So inilah kawasan dia. Kawasan ni memang besar. Situ ada tapak. Tu semua lot lah. Sampai ke sana pun ada juga kalau tak silap. Ni semua pokok durian lah. Banyak gila buah. Memang malam memang kena berjaga-jaga lah. Sebab banyak buah jatuh time malam. Dekat situ situ ada pokok rambutan. Pokok rambutan ni pokok manggis. So kalau nak pokok kalau nak buah rambutan dengan manggis free, tapi kena petik sendiri lah. Memang CEO campsite dia bagi je nak makan banyak mana pun, tapi kena petik sendiri lah, kena keep sendiri. Ni tapak kami, tapak 9 dengan tapak 10. So ada net lah. Semalam memang rasanya dekat 10 biji juga buah durian jatuh dekat net ni. Memang risau lah kalau bawa budak, memang kena risau sikit. Tapi insyaAllah lah, selama 3 hari kami kat sini, Alhamdulillah okey, tak ada masalah apa. Dia punya yang menarik je kat sini, dia punya sungai. Sungai dia nak turun agak dalam jugalah. Bukan kedalaman sungai tu, tapi nak ke sungai tu kena turun banyak juga anak tangga. Memang ada laluan dia, memang ada akses ke sungai. Dia boleh sewa tubing, boleh sewa tube untuk naik. Rasa lebih kurang dalam 200 meter untuk sampai dia punya checkpoint last dia lah. So, tapak campsite dia berbatu. Cuma kelebihan batu ni kalau hujan kemah tak teruk sangat. Cumanya kalau buka kasut, jalan sakit lah. Berbatu kecil-kecil ni, jalan pun sakit. Setakat kami duduk kat sini 3 hari, hujan hari pertama saja hujan rintik. Lepas tu dah tak hujan lah. So kami tak alami lah hujan lebat tu. Suasana dekat campsite ni banjir ke tak, lecak ke tak. So yang ni laluan nak ke sungai. Kalau boleh tengok memang agak bawah jugalah sungai kat sana. Nak turun boleh tahan. Yang mana yang sakit lutut tu rasa kalau turun, dia naik sekali je kot dia mandi, rasa dia tak turun dah. Memang agak ke bawah. Itulah. So yang tu kalau tengok ada tali dekat situ, yang tu dia punya end point lah. Kalau nak start, dia kena start daripada sana. Lebih kurang dalam 200 meter kita kena jalan ke sana, kena ke hujung, lepas tu turun. Lepas tu akan start tubing daripada sana lah. Dalam 200 meter dia akan sampai dekat sini. Dia punya kedalaman sungai pula tak begitu dalam lah. Paling dalam pun rasa lebih kurang dekat ni je. So memang selamat untuk budak. Tapi still kena awasi juga anak-anak apa. Kadang-kadang kita tak tahu tiba-tiba benda nak jadi kan. So overall bagi aku lah, aku boleh rate campsite ni 9/10. Dia bagi siap tong sampah,
Dia bagi plug point pun ada. Plug point pun dekat je dengan tapak. Macam ni tapak 10, tapak 9. Plug point je dekat sini. Tu ada plug point. Lepas tu dia bagi tong sampah. Toilet dia pun ada banyak lah. Aku rasa setakat aku duduk 3 hari ni tak ada lah. Kena tunggu. Memang boleh pakai lah. Dia ada 3 tempat. Satu tempat tu dia ada toilet dengan shower lelaki ada 2, perempuan punya ada 2. Dekat sini ada satu asing lelaki perempuan. Lepas tu yang dekat paling depan sekali dia ada 3 toilet lah. Yang tu sharing lah lelaki perempuan. So overall aku rasa puas hati lah dekat sini kan. Ada juga tapak yang boleh duduk atas deck. Tapi duduk atas deck ni kalau nak ikat kemah apa semua dia kena pakai, ada dia panggil alat apa tah, aku pun tak sure lah alat tu. Overall aku puas hati dengan campsite ni. Dia rasa vibe suasana kampung tu. Ada ayam, ada kucing. Memang ayam dan kucing pun tak kacau lah. Ni pun tak kacau lah. Kalau ada makan yang tertinggal dekat tepi-tepi tu, dia pergi lah makan. Overall okey je, tak ada masalah campsite ni. Cuma kalau nak booking tu, tempat ni agak panas juga lah. Susah nak dapat. Tapi kalau ada plan untuk jangka masa lama, mungkin lagi 2-3 bulan nak camping, boleh book siap-siap. Kalau minggu depan nak camping, hari ni baru nak booking, memang tak sempat lah.